Semua tanda amaran mungkin seseorang itu adalah narsis. Sebelum tu kalau korang nak tahu, korang boleh follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Yang pertama, diorang ni sangat reaktif bila dikritik. Walaupun dengan cara yang baik. Bagi mereka, cepat marah, sentap, serang balik bila ditegur. Bagi mereka tu semua teguran tu dianggap serangan. Contohnya lah, lebih baik lah kau parking macam ni. Apa ni? Aku tak ada salah apa parking macam ni. Okey. Okey. Nombor 2. Tak suka orang bagi arahan atau nasihat. Mereka, bagi pendapat mereka je yang betul. Kalau korang cuba cadangkan sesuatu untuk mereka akan anggap korang cuba nak jatuhkan mereka. Macam tu. Nombor 3, diorang memang tak ada empati. Memang susah nak faham perasaan orang lain. Bila korang sedih, nangis. Tapi diorang buat tahu je. Diorang bercakap, itu masalah kau. Kau yang terlalu emosional. Mereka tak mampu nak hadir dengan hati. Kalau nak peluk anak tu ke, nak peluk isteri dia ke. Dia tak boleh. Number 4, suka hijack perbualan dan bawa balik pada diri sendiri. Apa pun cerita pasal orang lain, mereka akan pusing balik jadi macam cerita pasal cerita diorang. Kalau orang cerita rancak bual ni kan, orang cakap, aku pernah. Aku lagi teruk. Semua pernah lah. Aku lagi power lah. Semua perbualan tu akan masuk balik pada diri mereka. Nak upkan diri orang je. Orang lain tak ada. Nombor 5, diorang perlu rendahkan orang lain untuk rasa tinggi. Ini cuma soalnya brother dan adik-beradik lah. Mereka suka sindir, banding, rendahkan. Sebab tu cara mereka naikkan diri. Kalau orang tu tak kahwin, aku dah ada anak. Aku ada kereta. Tu contoh-contoh the red flags of narcissist. Kalau korang tengok corak perasaan ni kan, hati-hati. Narcissist tu sebenarnya dia tak akan berubah. Diorang pun tak sedar. Dan korang boleh pilih untuk lindungi emosi korang dan letakkan sempadan dan hati-hati dengan mereka. Okay. Saya ada buat khusus tentang cara memulihkan anxiety dan depresi akibat daripada narsis. Klik link bio.